Dengan ada highway ni, saya mengkirakan hanya 25 minit boleh sampai ke Jabatan Persekutuan telah meluluskan WCE, West Coast Expressway ni, yang akan bermula pada tahun depan, akan menghubungkan Banting ke Laie sehinggalah ke Gelang Patah. Dipahamkan bahawa jajaran ini akan memberikan satu jajaran ekonomi baru di sebelah coastal, di sebelah pantai. Dan saya harap rakyat Melaka dapat mengambil kesempatan apabila Melaka dapat dihubungkan dengan baik, terutamanya sekarang. Kalau contoh pada Majlis Tanah, jaraknya hanya 21 batu ke Bandar Melaka tapi mengambil masa 1 jam. Dengan ada highway ni, saya mengkirakan hanya 25 minit boleh sampai ke Kota Melaka, ataupun mungkin 25 minit sampai ke Air Keroh ni, menjadikan Majlis Tanah juga menjadi kawasan pilihan untuk diduduki. Seperti Gapam, mereka suka duduk sebab nilai harta tanah naik kerana dekat dengan bandar. Jadi pelebaran jajaran ekonomi ini akan memberikan Melaka lebih stabil dalam soal ekonomi pada masa depan.